Pernah tak anda rasa macam tu? Rasa cemas, rasa macam ketinggalan dalam perjalanan rohani, seolah-olah kita ni gagal ikut satu senarai semak yang kita sendiri pun tak nampak. Hari ini, kita akan cuba tengok benda ni dari satu sudut yang lain. Satu pandangan yang melihat transformasi sebagai satu perjalanan yang semula jadi, yang indah, bukan satu perlumbaan yang memenatkan. Okey, kat sinilah kita nampak perbezaan yang ketara. Di sebelah kiri, kita ada pandangan senarai semak. Pandangan ni selalunya penuh dengan rasa risau, rasa bersalah, takut gagal dan banyak fokus pada peraturan luaran. Tapi di sebelah kanan, kita ada pandangan pertumbuhan. Yang ni pula semuanya tentang ketenangan dalaman, pembangunan diri dan faham yang ini adalah satu perjalanan berterusan yang berkembang secara semula jadi. Dalam kupasan kali ini, kita akan cuba beralih dari rasa resah di sebelah kiri kepada ketenangan di sebelah kanan. Jadi, dari mana kita nak mula? Nah, jawapannya ada dalam satu metafora yang sangat indah dari Al-Quran sendiri. Perjalanan dari pelbagai kegelapan menuju kepada satu cahaya. Ini bukan sekadar ayat puitis tau. Ini sebenarnya macam satu pelan tindakan untuk pertumbuhan diri kita. Ayat ni, inilah jantung kepada keseluruhan idea kita hari ini. Cuba kita perhatikan betul-betul pilihan perkataannya. Ia tak kata dari kegelapan, tapi dari kegelapan-kegelapan dalam bentuk jamak. Dan ia menuju kepada cahaya dalam bentuk tunggal. Nampak macam perincian kecil kan? Tapi percayalah, ia mengubah segalanya tentang cara kita faham cabaran dan matlamat kita. Dekat sini baru kita nampak maksudnya. Kegelapan-kegelapan tu banyak. Sebab ia merujuk kepada semua benda yang buat kita serabut. Keliru, rasa berpecah belah, jahil, rasa terpaksa. Manakala cahaya pula, cuma satu. Ia adalah satu keadaan yang jelas, bersepadu dan bebas. Jadi transformasi ini pada dasarnya adalah pergerakan dari keadaan huru-hara kepada satu kejelasan yang utuh. Tapi apa sebenarnya yang memacu perubahan ni? Apa enjin dalaman yang bawa kita dalam perjalanan ni? Okey, jom kita bongkar beberapa konsep utama yang jadi penggerak transformasi ni. Yang pertama ialah qalb atau hati. Bukan hati yang organ fizikal tu, tapi pusat kesedaran dan persepsi kita. Dan inilah bahagian yang paling menakjubkan. Perkataan Arab qalb tu sendiri datang dari akar kata yang bermaksud membalik atau berubah. Cuba bayangkan, teras kesedaran kita ni, dari definisinya lagi, memang dah direka untuk berubah. Seterusnya, kita ada tazkiyah. Satu perkataan yang bawa dua makna serentak. Ia adalah proses untuk menyucikan, buang tabiat buruk, fikiran negatif dan pada masa yang sama, proses untuk menumbuhkan, menyemai sifat-sifat baik kesedaran baru. Kita tak boleh buat satu je. Fikir balik, berapa kerap kita cuma fokus pada satu bahagian tapi terabai yang satu lagi. Analogi ni jelaskan konsep tadi dengan sangat baik. Bayangkan sebuah taman. Kalau anda asyik cabut rumput liar tapi tak pernah siram atau baja pokok bunga, taman tu takkan subur kan? Tazkiyah ni adalah tentang buat kedua-duanya sekali. Bersihkan rumput liar dan suburkan tanaman dalam taman jiwa kita. Dan ini membawa kita kepada satu idea yang sangat membebaskan. Fitrah. Konsep yang mengatakan kita semua ni dicipta dengan sifat semula jadi yang suci, yang cenderung kepada kebaikan. Kenapa ia membebaskan? Sebab ia bagi tahu kita yang pada dasarnya, kita ni tak rosak. Kita cuma berhabuk sikit. Jadi inilah kuncinya. Transformasi bukanlah tentang menjadi orang lain. Ia adalah tentang kembali kepada diri kita yang sebenar. Macam cermin, sifatnya memang dah boleh memantul kan? Tugas kita cuma lap habuk yang dah lama menutupi sifat asal tu. Habuk kejahilan, trauma dan tabiat buruk. Bila kita faham yang ini satu proses, bukan satu peristiwa magic sekelip mata, kita akan rasa lebih tenang. Sama macam pokok yang membesar atau musim yang silih berganti, pertumbuhan rohani kita pun berlaku secara berperingkat. Jom kita tengok macam mana rupa peringkat-peringkat tu. Al-Quran itu sendiri pun jadi contoh untuk kita. Ia tak diturunkan sekaligus. Ia diwahyukan sikit-sikit selama 23 tahun. Kenapa agaknya? Ayat tu sendiri bagi jawapan. Supaya kami perkuatkan hatimu dengannya. Perubahan yang mendalam dan sejati perlukan masa untuk diserap. Hati kita perlukan masa untuk pulih dan jadi kuat. Okey, mari kita lihat peta perjalanan ni. Ramai antara kita bermula dalam keadaan ghaflah atau ketidaksedaran, hidup macam autopilot. Kemudian, sesuatu berlaku, satu krisis atau satu detik kesedaran yang mencetuskan yakzah atau kebangkitan. Ini terus membawa kita ke fasa jihad, iaitu perjuangan dalaman di mana tabiat lama melawan jalan baru. Dari situlah proses aktif tazkiyah bermula, membersih dan menumbuh sehinggalah kita mencapai istiqomah di mana keadaan baru itu menjadi stabil, semula jadi dan damai.
Sekarang, jom kita bawa semua ni balik kepada diri kita, lupakan sekejap teori-teori tadi dan kita lihat realiti hidup kita. Macam mana kita nak tahu sama ada kita betul-betul sedang berubah? Perkara pertama, kita kena tukar soalan yang kita tanya pada diri sendiri. Lupakan terus tentang kesempurnaan. Itu satu perangkap. Soalan yang jauh lebih berkuasa dan jujur ialah, ke mana arah tuju aku sekarang? Kemajuan, walaupun cuma seinci, adalah jauh lebih bermakna daripada kesempurnaan yang takkan tercapai. Jadi, jom kita semak diri kita sekejap. Soalan pertama untuk anda renungkan. Adakah hati anda rasa lebih tenang berbanding dulu? Salah satu tanda transformasi sejati ialah kedamaian dalaman yang semakin mekar. Adakah anda merasanya, walaupun sikit je, lebih daripada setahun yang lalu? Soalan kedua, bagaimana pula dengan reaksi anda? Transformasi sebenar muncul dalam ruang antara satu peristiwa berlaku dan cara kita bertindak balas. Adakah ruang itu makin besar untuk anda? Adakah anda perasan yang anda lebih kerap berhenti sejenak dan memilih respons anda dengan sedar dan bukannya terus meletup secara automatik? Dan ini membawa kita kepada soalan yang paling utama, yang merangkumkan segalanya. Kembali kepada metafora kita tadi, adakah arah hidup anda, tak kisahlah sepantas mana pun, sedang menuju ke arah cahaya, ke arah kejelasan, keutuhan dan kedamaian? Itulah penunjuk sebenar pertumbuhan. Jadi, kita akhiri di sini. Perjalanan ini bukan tentang mencipta anda yang baru. Ia adalah tentang mendedahkan anda yang asli, yang sentiasa ada di sana. Jadi, soalan terakhir untuk anda bawa pulang dan renungkan ialah, apa agaknya habuk yang sedang menutupi cermin anda?